Jangan beli susu yang ada bahan ni. Bahaya untuk anda yang ada kencing manis dan darah tinggi. Nak tahu? Follow Aziz dan komen susu rendah gula. So, Aziz nak share dengan anda banyak produk susu, produk tenusu yang mengandungi kandungan gula tapi dia tak tulis sugar. Dia tulis dalam dalam bentuk sukrosa, maltosa, and then sasa tu kebanyakannya memang bergula dah. Dan juga mengandungi kandungan lemak yang tinggi. Itu yang kita tak perasan. Kita sangkakan tak ada gula lah. Kita tak nampak sugar. Tapi rupanya dia ada dalam istilah pemakanan yang tersembunyi. Dan mungkin kita tak perasan. Jadi dalam masa yang sama dah termakan lah susu yang mengandungi gula dan lemak yang tinggi tadi. Membuatkan anda yang ada masalah tekanan darah tinggi dan juga gula tinggi dalam badan tak selesai masalah tu. Tapi Alhamdulillah macam Aziz bagi susu ni kat mak, Alhamdulillah memang merendahkan gula. Dalam masa yang sama dia juga merendahkan tekanan darah. Alhamdulillah. Di samping nasihat doktor. Nak dapatkan boleh komen susu rendah gula.